Kenapa ramai takut nak mula ta'aruf? Kadang-kadang kita ni takut nak mulakan satu proses ta'aruf tu sebab kisah-kisah lama kita. Kita masih belum move on lagi dengan kisah-kisah yang dah berlalu tu. Sebagai contohnya, pernah kena reject. Mungkin hubungan tu dah jauh dah. Dah kena keluarga, dah nak ke arah pertunangan, dah bertunang, tetapi akhirnya terputus di tengah jalan. Tapi janganlah sampai pengalaman-pengalaman tu menghalang niat kita yang baik tu, niat kita yang suci untuk berumah tangga. Sampaikan menutup peluang untuk diri kita ni rasa nikmat bahagia dalam berkeluarga, nikmat bahagia untuk ada anak-anak. Ta'aruf ni tak adalah menjanjikan orang kita kenal tu akan menjadi jodoh kita. Tetapi ia merupakan proses untuk kita kenal sesuai ataupun tidak, serasi ataupun tidak untuk kita ke proses yang seterusnya. Cuba fikir, kalau kita tak cuba ta'aruf sekarang, macam mana jodoh tu nak datang? Kadang-kadang dengan berani mulakan satu langkah ta'aruf ni sahaja membuka peluang untuk kita rasa nikmat bahagia yang mungkin kita dah banyak tahun, dah banyak kali terlepas ni. Jom cuba ubah keseluruhan hidup kita dengan satu tindakan. Daftar Tinjauan Hadap Umar hari ini juga, lihat kat situ ramai calon-calon yang aktif mencari jodoh masing-masing. Manalah tahu ada jodoh anda sedang menanti di sana. Daftar sekarang Tinjauan Hadap Umar.